guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya mau buat video Mr. DIY haul. Okay, so Mr. DIY haul, barang-barang yang saya beli kali ni, saya beli barang-barang untuk barang-barang dapur ataupun barang-barang membersih. Okay, so kali ni saya beli barang-barang tu disebabkan kami mau pindah rumah baru sudah. So sebelum pindah 100% pergi sana, rumah kena bersih. So kita orang plan nak bersihkan rumah dulu. Okay, tapi barang-barang yang untuk membersih kami kekurangan lah. So sebab tu saya beli barang-barang tu dekat Mr. DIY ni lah. Okay, so ini adalah barang-barang yang saya beli dekat Mr. DIY. Adalah dalam plastik besar. So barang-barang ni adalah barang-barang untuk membersih. Tanpa membuang masa, jom kita tengok barang yang saya beli. So barang first yang saya beli ialah, okay, ni adalah barang penting. Saya beli penyapu. Yang ni penyapu jenis lembut. Okay, and then dia sekali dengan batang dia. And then dia ada hook penyangkut sini warna grey. Dia satu set tau yang ni. Dia satu set. So saya beli ni untuk menyapu bahagian dalam rumah. Okay, so kita kena sapu dalam rumah untuk supaya tidak berhabuk. Okay, saya simpan sini dulu. Okay, next barang yang saya beli dekat Mr. DIY. Tada! Okay, penyapu juga, tapi ni penyapu tandas. Okay, yang ni dia macam dawai tau. Okay, lepas tu dia ada bentuk shape 3 segi macam tu. So dekat bahagian bucu tepi tu kita boleh cuci lah, kita boleh gasa macam tu kan. So yang ni kita tengok lah, best pakai ke tidak. Lagi best pakai penyapu biasa ataupun penyapu macam ni. Okay, dia sekali dengan tangkai. Warna grey juga ya. And then yang ni dia best boleh bengkok macam tu lah. Macam tu. Okay, so kita try best ke tidak yang ni. Okay, letak tepi. Oops. Okay, next barang yang saya beli. Tada! Okay, sok sampah. Yang ni pun penting juga. Kalau mau menyapu kena buang sampah dekat sok sampah ni lah. Dia sekali dengan batang dia. Ini warna biru. And then yang best dia ni jenis yang keras tau. Lepas tu sini jenis yang jenis yang lain, apa orang cakap, rata bahagian sini. So senang lah kalau mau sapu, habuk senang masuk di sini lah. Okay, 3 ni penting tau. Penting untuk cuci atau membersih rumah. Okay, wajib beli. Okay, barang yang seterusnya saya beli. Tada! Okay, ni adalah hanger untuk hanger sangkut-sangkut keluar dalam, spender, bra gitu kan. Okay, so yang ni ada 20 clips. Jenis bulat. Saya pilih warna putih. Okay, yang tadi ada 18, 20 dengan 22. So saya beli yang 20 clip lah. Sebab yang 22 tu dia jenis 4 segi. Saya tak minat yang 4 segi, saya minat yang bulat. Bulat ni nampak estetik sikit kan. Okay, barang yang seterusnya saya beli. Okay, yang ni adalah Scotch Brite Scrub Dot lah. Dia bilang sponge. Kalau di kota ini adalah sponge begitu. Yang ni best cuci piring ya guys. Cuci pinggan mangkuk korang. Kalau mangkuk korang berminyak ke apa ke, senang sentar. Best pakai ni. Korang kena try. Dia ada 2 pieces lah dalam ni. Okay, barang yang seterusnya saya beli apa Tada! Okay, ni adalah plastik sampah warna hitam. Yang ni size L. Lepas tu dia ada 10 beg dalam ni. Yang ni best dia sebab saya pilih plastik sampah yang jenis tebal. Ni tebal tau. So senanglah masuk sampah-sampah besar yang berat, jadi dia nak koyakkan. So yang ni kita orang beli untuk membuang sampah nantilah. Penting juga untuk membersih kena ada plastik sampah. Okay, yang seterusnya plastik sampah juga, tapi yang ini jenis size yang tong sampah kecil macam ni lah. Okay, yang ni ada 25 pieces. And then lavender, bau lavender. Saya beli 2 set untuk stok. So yang ni saya mau letak dekat tong sampah, tong sampah bilik mandi. Lepas tu dekat bilik kena ada plastik sampah juga ya. So next barang yang saya beli ialah tada! Okay, ni adalah berus 2 dalam 1. Yang ni multifunction. Dia cakap multifunction. Berus ni saya beli, saya mau cuci bahagian siki dapur lah.
Okay, so senang mau sental. Jenis ni jenis yang kasar sikit. Dia bukan jenis lembut lah, dia kasar. Dan bahagian tepi ni pun dia macam sama juga brush dia, tapi dia ada macam bahagian bucu. Senang lah. Yang ni berus ataupun cuci bahagian bucu-bucu singki. Itulah senang kan. And then yang ni saya kena ada supaya singki saya tak kotor. Okay, so setiap kali masak saya sental lah. Okay. Next barang yang saya beli. Okay, tada. Okay, yang ni saya beli hose gas regulator. Okay, yang ini 1.5 meter. Okay, kita orang punya dapur gas dah ada, bahagian dapur pun dah siap. So, yang ini kita orang lupa beli. So, wajib lah kena ada. Kalau enggak, macam mana saya mau masak nanti kan? Next barang yang saya beli. Tada! Okay, ini adalah cotton bud. Untuk budak punya 100 pieces. Risa punya cotton bud dah habis. So, saya top up ni lah. Okay. So, barang yang seterusnya saya beli. Tada! Okay, yang ni adalah hook. Ada 3 pieces. Okay, dalam ni. So, yang ni saya mau letak dekat bahagian dapur. Sebab saya mau ni lah sangkut saya punya apa namanya ni? Kain lap lah. Okay, supaya nampak tersusun. Okay, so yang ni penting juga kena ada. Okay, ini adalah barang last. Barang last ke? Okay, ini barang last. Saya beli jajannya guys. Ini ada mini pocket. Macam wafer lah. Yang ni sedap sangat guys. Siapa pernah rasa? Dulu legend Dulu dia jual yang pack kecil je kan. Yang ni dia ada buat lah. Ini dia ada jual yang pack besar. And then yang best dia ada ziplock. Lepas makan korang boleh zip balik. Ziplock dalam ni. Korang buka macam tu boleh zip balik lah kalau tak nak makanan, kalau tak habis. Okay. So, ini adalah wafer Bristol chocolate. Ini sedap. Saya suka yang ni. So, kalau korang berminat barang-barang yang saya beli ni, korang boleh pergi dekat Mr. DIY yang terdekat dengan rumah korang. Okay, so itu je lah barang-barang yang saya beli. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye! Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.